Hmm. So aku rasa sangat berbaloi untuk korang beli benda ni. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Muan Mukbang channel. Dugu-dugu-dugu. So siapa je buat tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan popcorn cup. Depan mata korang ni ada 7 pizza. Kita ada pizza pandan, kita ada pizza strawberry bawah dia. Depan ni kita ada pizza keladi, lepas tu coklat, durian, kita ada red velvet, dengan lagi kita ada tiramisu. So ada 7 pizza yang depan mata korang ni. Dekat mana aku beli? Aku beli dekat TikTok. Harga dia tak dapat RM8 untuk satu cup ni. So sangat sesuai lah kalau kau nak beli untuk door gift ke, apa-apa hadiah ke kan. So sangat mudah lah benda ni. So sangat murah and berbaloi kalau korang beli. So aku akan review lah macam mana rasa dia, sedap ke tak. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita try makan popcorn cup ni. Kita akan rasa lah macam mana. So first pandan kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia wangi. Besar juga popcorn dia. Sangat sedap. So seterusnya kita dapat rasa yang pizza strawberry. Dia rangup tau popcorn ni. Seterusnya kita rasa pula yang coklat. Ni pizza coklat. Yang ni pun sedap. Sebab dia coklat dia sangat, orang kata, pekat. Next, aku nak makan apa? Aku nak makan yang ni, pizza keladi pula. Sedap kan? Yang ni sedap gila. Yang ni pizza durian. Yang ni dia ada rasa durian, tapi tak kuat sangat lah. Seterusnya kita makan pizza red velvet.
Yang ni aku rasa biasa je. And last, kita makan pizza tiramisu. Dia rasa macam kopi-kopi sikit. So kalau makan dah, popcorn cup ni memang sangat berpuas hati lah, sangat sedap. Memang best. Banyak yang band ni sampai aku susah nak pilih. Tapi aku akan ranking lah mana yang paling aku suka. Semestinya yang pertama aku suka ialah ini tadi. Yang kedua aku rasa coklat sedap. Yang ketiga kita letaklah pizza durian, dan strawberry. Keempat, lepas tu pandan kelima. Keenam aku rasa red velvet, and last tiramisu. So inilah dia. So aku rasa memang pizza keladi ni sangat sedap lah, manis. Dan coklat pun sama. So aku rasa sangat berbaloi untuk korang beli benda ni. Nak buat door gift ke, nak bagi hadiah ke, nak bagi berkat ke, memang sangat berbaloi lah. Benda ni sangat murah, lepas tu sedap. So pun satu kad ni pun dah banyak banyak. So harga dia pun bawah RM1, sangat murah. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.